Piman. Bersyukur pada Yang Maha Esa, kerana dengan limpah kurnianya akhirnya aku kembali ke pangkuan keluarga. Oh betapa rindunya. Setiap kali aku ke Baitulah menginsafi kekhilafan diri, tak dapat ku bendung rasa keinsafan ini. Air mata mengalir jatuh ke pipi. Ku harap kita dapat bersama lagi, bertemu di hari yang tak ada sebarang keraguan, seperti firman Allah yang Maha Besar. Itulah hari kiamat yang pasti akan berlaku. Alangkah bahagianya hati ini bertemu kembali dengan keluarga, selepas berpisah selama hampir sebulan menunaikan ibadah haji. Berdoaku pada Yang Maha Esa, kembalikan aku ke rumahnya, agar dapat ku mohon keampunan darinya, dan doaku moga haji aku diterima. Akhir dulu. Bersyukur pada Yang Maha Esa, kerana dengan limpah kurnia akhirnya aku kembali sayang benda, Iman. ke pangkuan keluarga. Oh betapa rindunya. Kan 47 hari. Iman tak sedih pun kan? Iman kuat kan? Dapat ku bendung rasa keinsafan ini. Air Dia dah mata tak sedih. mengalir jatuh ke pipi. Ku harap kita dapat bersama lagi, bertemu di hari yang tak ada sebarang keraguan, seperti firman Allah yang Maha Besar. Dia sedih lah tu. Dia dapat mainan. Boleh. Najis mau apa ya? Yang gaduh-gaduh. Sayang abang kamu ya. Bersyukur pada Yang Maha Esa, kerana dengan limpah kurnianya akhirnya aku kembali.